Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Hampa sihat ke? Alhamdulillah hampa sihat lah no. Mama harap hampa sihat lah. So pagi tadi, Mamu sajalah duk fikir kan. Duk fikir pasal soalan-soalan ni ramai di antara hampa suka tanya. Especially dalam bab-bab lifestyle dekat sini. Mamu nak share sikit apa yang Mamu simpan dalam poket Mamu. So topik kita hari ni agak simple sikit sebab Mamu baru start dalam session ni. So topik kita hari ni adalah untuk geng-geng B40 yang teringin nak mai sini, nak berjalan, tapi cerita dah tak mampu. Apa pernah tak rasa macam teringin nak pergi luar negara, nak berjalan apa semua, tapi bila pergi dekat bank, tengok angka dalam bank, terus fikir, tak payah kot, pergi tengok dalam YouTube pun dah. Pernah? Mesti pernah memang, betul tak? Sebab nak pergi luar negara, tambah-tambah nak mai dekat negara macam US ni, bukan senang, betul tak? Tapi, mai Mamu nak bagi tahu kat hampa. Benda tak mustahil. Mamu tahu ramai di antara geng-geng B40 bukan tak minat nak travel, bukan tak enjoy. Tapi setiap kali plan, dalam kepala otak dah mula dah mai calculate satu persatu. Flight berapa, nak tidur hotel mana, makan apa, nak pergi mana, macam-macam main dalam otak. Tapi jangan risau. Ni Mamu nak bagi explain kat hampa sikit. Hampa fikir lagu ni. Hampa ingat kalau kata nak pergi luar negara, nak pergi berjalan, nak mai, katakanlah hampa nak mai sini lah, nak mai dekat US ni. Hampa perlukan kemewahan ke untuk nak enjoy? Aku tak rasa perlu kot. Ni aku bagi contoh sikit kat hampa. Hampa pergi masa malam, paling kuat hampa spend berapa? Paling kuat RM20 lah kan. Kalau kata hampa pergi ramai-ramai untuk beli untuk satu family, paling kuat RM30. Tapi betul ke semua orang yang pergi dekat pasar malam tu spend semata-mata tu nak spend duit sebanyak tu? Tak kan? Orang nak berjalan, nak tengok, nak duduk, nak makan, nak enjoy dan sebagainya. So semua tu dalam bajet. So sama lagu tu juga. Benda kalau kata hampa nak main sini, dia tak semestinya hampa kena spend berpuluh-puluh ribu lepas tu nak enjoy benda ni. Tak perlu, tak perlu. Semua tu hampa boleh buat under dalam bajet. Cuma beza dia, sama ada hampa nak benda tu ke ataupun hampa nak kemewahan. Kalau hampa nak kemewahan, duduk rumah lagi elok lah. Yang tu saja Mamu nak beritahu kat hampa. So, untuk geng B40, Mamu ada plan. Bukan plan lah, lebih kurang Mamu buat list sikit untuk benda-benda yang hampa boleh buat supaya poket hampa tak koyak. So, apa yang kita boleh buat? Let's go. Tapi sebelum tu, jom kita bincang pasal bajet sikit. Sebab apa benda yang paling berat untuk nak main sini? Sebab apa hampa tahulah, US ni bukan dekat, memang jauh sangat. So, untuk bajet ni, benda yang paling sakit adalah flight. So the best Mamu boleh suggest lah kan, ikut kemampuan masing-masing kepada yang mampu ni, at least lah kan, kalau yang betul-betul teringin nak main, yang sanggup kumpul 100 bulan ke atau 200 bulan ke, yang mana yang slow-slow duk kumpul duit teringin nak main untuk seminggu ataupun untuk 10 hari, ikut kemampuan masing-masing. So untuk hampa benda yang paling berat adalah flight dia. Sebab flight dia selalunya dia akan cost dalam anggaran 3,000 ke 5,000. Mamu sebut 3,000 ni kira kalau hampa advance booking lah kan, lebih kurang dalam 3 ke 6 bulan awal. Boleh sampai 3,000. Tapi kalau hampa nak jenis lala tu, boleh cecah sampai ke 5,000. Ni kira return flight. Okay, had tu flight saja. Yang tu Mamu baru sebut pasal flight saja, 3,000 ke 5,000. Sekarang ni kita sembang pasal penginapan. So penginapan ni, yang ni salah satu isu juga. Tapi kalau kata contoh hampa mai secara bergroup, kalau hampa mai seorang dua orang tu hampa kena struggle sikit. Sebab Mamu okey, jom kita sembang pasal harga-harga luar lah, kira daripada luar tu, berapa harga dia dan reality dia berapa. Sebab apa kita kena faham juga, kalau kita jenis pandai jimat cermat, tak ada masalah. And kita boleh settle dengan bajet yang lebih low. Tapi kalau kita tak mampu ataupun nak save lebih banyak lagi, the best idea Mamu boleh bagi, mai secara ramai-ramai. Pada yang duk single tu, mai lah dengan member 2, 3, 4 orang ke. Kalau yang dah kahwin, mai dengan family ke, kan. Tapi ada cara dia untuk nak buat. So the best way adalah Airbnb. Hampa tak payah pergi duduk dekat downtown Chicago tu kan, mahal sangat Airbnb kat sana. So kalau hampa nak, ada kawasan dekat-dekat ni yang elok, cantik, selesa dan sebagainya, pada masa yang sama murah. Ada cara dia. So bajet dia untuk Airbnb, dia lebih kurang dalam 1,000 ke 2,000 ringgit. Untuk seminggu lah, seminggu ataupun 10 hari. Tu pun Mamu kata kalau kata hampa main lagi kurang lagi mahal lah kan orang. Kalau hampa lagi ramai lagi murah. Hampa boleh share ramai-ramai. Yang tu bajet untuk Airbnb. Sekarang next untuk makanan pula.
Untuk makanan, kalau hampa jenis minat nak makan kat luar, kalau hampa ada bajet, hampa kaya, bawa extra sikit, tak apa lah hampa makan luar. Kan? Kalau kata hampa tak mau makan luar, masak sendiri. Airbnb kat sini, hampa tahu lah kat Malaysia apa sama ke. Kan? Kalau Airbnb selalunya, hampa ada dapur dan sebagainya. Masak sendiri. Berlunggur kat sini, tambah-tambah dekat kawasan Mamu tu banyak grocery yang halal. Yang mana hampa boleh pergi beli, lepas tu masak sendiri. Save bajet. Yang tu makanan. Yang ketiga, untuk transportation. Uber dia mahal. Dia bukan macam Grab kan, RM5, RM6 apa boleh lepas, tak ada. Sini dia pokok tak ada kira pula dengan dolar kan. So, Uber agak berat sikit kalau terlalu penting sangat untuk hampa nak sampai kat sana dengan bas susah dan sebagainya. Tak apa, hampa boleh guna Uber. Tapi kalau kata hampa tak mau pakai Uber, hampa boleh ambil public transportation dan let me tell you this. Dekat Chicago ni, public transportation memang mudah. Beza dah, hampa cuma kena tahu time-time untuk nak travel saja. So, berapa pula transportation? Dalam anggaran 500 ke 1000 juga. Alright. Lah ni kita akan sembang pasal aktiviti pula. Apa yang Mamu boleh suggest adalah bila hampa dah start nak buat plan, bila hampa dah fikir apa nak main berjalan dan sebagainya, benda pertama yang hampa kena buang daripada hampa punya kepala otak adalah aktiviti-aktiviti yang perlu dibayar. Apa yang hampa kena buat? Hampa kena cari benda-benda yang free. Salah satunya berjalan-jalan dekat downtown Chicago. Free, tak ada masalah. Nak tangga gambar, beribu gambar, no problem. Free saja. Lepas tu, ada benda-benda lain juga selain daripada tu. Mama akan listkan untuk apa? Beberapa. At least dalam top 5 benda yang hampa boleh buat, hampa boleh enjoy, dan tak akan menyesal lah. Dan semua benda tu dalam bajet. So, dalam list kita, nombor 1, Mama akan letak The Bean and Millennium Park. The iconic must. Kalau dah main Chicago tu, kalau tak pergi kat sana tu memang tak sah. Kalau nak tangkap gambar kat sana tu kira tak rasa macam dah main kat Chicago. So, yang tu salah satu tourist attraction yang hampa boleh enjoy. And the best part is, it's free. Alright, attraction kedua, The Hidden Gems. Nama dia, Chicago Cultural Center. Dekat Chicago Cultural Center ni, dia ada satu dome. Nama dia Tiffany Stained Glass Dome. So, apa Tiffany Stained Glass Dome? Tiffany Glass Dome yang ada dekat Chicago ni adalah yang paling terbesar dalam dunia. Apa dia tu? Dia ada dalam tu ada kaca-kaca yang berwarna-warni dengan penuh detail depa buat. Depa bagi lekat dekat atas ceiling. And bila hampa masuk dalam tu, bila hampa tengok dekat atas tu, kan, hampa akan rasa macam pada ada dekat filem-filem historical filem. Nombor 3, Chicago River Walk. Yang ni adalah the most iconic tourist attraction dekat Chicago. So yang ni masuknya river tu, sungai Chicago. Hampa boleh jalan, panjang dia sebanyak 2 kilometer. Dekat Chicago River Walk ni, pada hari macam St. Patrick Day kan, depa buat apa? Depa bubuh kali hijau. So satu river tu, satu sungai tu, ayak dia jadi kali hijau. Yang tu salah satu tourist attraction yang famous, betul-betul famous dekat sini. So, again, yang tu pun free juga. Cuma apa kena main pada musim dia lah kan, pada time-time dia. Kalau apa main hari biasa, still hampa boleh enjoy. Boleh berjalan, boleh tangkap gambar, buat video, semua benda lah. Hampa tak payah nak tension pasal bajet kalau nak buat benda-benda aktiviti-aktiviti outdoor macam tu. Alright, lah ni dah mai tempat keempat. Benda ni hampa takkan percaya cakap Mamu. Sebab apa? Mamu baru duk sembang pasal downtown Chicago kan. Sekarang tiba-tiba nak sebut sesuatu macam zoo. Kan? Tengah-tengah banyak zoo. Terkejut kan? Tapi benda ada, sungguh. So yang ni Zoo Chicago, dekat tengah-tengah bandar juga. Dia adalah antara zoo yang tertua dekat mereka dan juga antara yang tercantik. And best part dia free. Nak masuk dalam tu free je. So yang tu salah satu tourist attraction yang hampa boleh enjoy dekat tengah-tengah bandar. Bayangkan duk tengok haiwan liar, duk ada dalam zoo tapi dekat tengah-tengah bandar. So hampa mau enjoy benda tu juga kalau kau tanpa under dalam bajet. And now, the last but not the least, iaitu Milton Park. So Milton Park ni dia macam ni lah. Sebelah Milton Park dia ada satu tempat ni, satu tourist attraction ni kita panggil Navy Pier. Semua orang tahulah, kebanyakan orang semua tahu pasal Navy Pier ni. So Navy Pier ni dia sesak sentiasa, kebanyakan orang penuh lah, nak enjoy pun payah sikit. Tapi kalau hampa nak enjoy hampa punya sunset ataupun kalau hampa pergi awal pagi tu dengan nak tengok sunrise ke apa ke, Milton Park itu memang best untuk hampa nak enjoy. Hampa pergi dekat sana, hampa boleh duduk, hampa boleh tenangkan fikiran, tak rasa sesak sangat dengan orang ramai dan sebagainya. And again, it's free. So, overall, bajet dia Mamu akan kata lebih kurang dalam 9-10 ribu.
Kan, kalau kata hampa mampu bawa ekstra sikit, sentiasa bawa ekstra supaya hampa boleh guna untuk emergency. Tapi kalau kata betul-betul hampa nak main untuk seminggu, setakat untuk seminggu ataupun dalam 10 hari, hampa tak payah risau. Hampa boleh buat dalam bajet 10 ke 15 ribu. Cuma yang sakit dah tang flight saja. Tu pun kalau hampa pandai, hampa tahu dia, hampa pergi cari 5-6 bulan awal, siap-siap booking, hampa boleh dapat dengan harga yang murah. So bila hampa dah dapat dah cukup dah mai dah sampai dah, spend masa, enjoy kat sini. Ikut hampa, kalau hampa teringin nak tengok snow, hampa mai waktu winter. Kalau hampa nak enjoy waktu summer, sebab dia beza, setiap satu season ni dia beza. Contohnya mamu bagi example sikit kan. Time winter ni, better jangan mai, sebab orang mereka pun malas nak keluar dari rumah time-time tu. Hampa boleh tengok snow, bukan tak boleh tengok. Tapi kalau hampa teringin nak tengok snow pada masa yang sama, lepas tu tak mau siksa dengan winter punya depression, best idea mamu boleh bagi adalah hampa mai time false punya season. Mamu tak tahu apa orang panggil apa, autumn ke apa, tahu orang panggil dalam bahasa saintifik dia. Mamu tak reti bahasa-bahasa saintifik apa semua ni. So dalam bahasa tu dia panggil autumn ke apa tak tahu. Ni false punya season ataupun musim luruh lah kot kan. Dia tak tahu. So hampa boleh mai time-time macam tu. Yang tu the best dia sebab apa? Time tu daun-daun belum jatuh habis, belum luruh habis. And pada masa yang sama daun dia bertukar warna. Dia jadi color merah, pink, berjenis-jenis color lah kan. Kuning, kehijauan, kekuningan, berjenis-jenis color macam tu. Lepas tu satu suasana dia memang cantik. And most favourite part bagi mamu pada waktu falls ni, season falls ni adalah dia punya lampu. Sebab apa dia dekat dengan Christmas pada waktu tu. Christmas, lepas tu Thanksgiving apa semua tu. So seluruh bandar, dekat luar-luar bandar pun mereka bubuh lampu merata tempat, dekat pokok-pokok dan sebagainya. So dia create satu vibe yang lain. Lepas tu mai pula season winter, which is sejuk, depressing, pokok tak ada daun dan sebagainya, sejuk nak mampus kan. Yang tu, lepas tu lebih the best daripada tu adalah musim summer. Musim summer pula satu negara, kira satu bandar, satu atmosphere lah kan. Berubah habis 360 degree dia berubah. Pokok penuh dengan daun-daun, dengan kehijauan, kekuningan. Orang semua keluar daripada rumah, penuh dengan turis. Dan lagi satu fakta tentang Chicago ni, selama 9 tahun betul-betul Chicago menang tempat paling best untuk musim panas. So kalau hampa nak enjoy, hampa nak rasa nikmat-nikmat dia, hampa kena plan betul-betul. Untuk ni mamu duk sembang dengan geng B40 ni. Bukan mamu duk sembang dengan T20 lah. T20 depa bila-bila masa depa nak main depa boleh. Salah orang-orang kaya kan. Macam mamu ni, kalau mamu dekat Amerika ni mamu pun B40. Mamu bukan T20. So let's go.